Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rahimah binti Muhammad Roslan dalam Buletin 1 Tengah Hari. Situasi banjir di 4 negeri menunjukkan perkembangan positif. Petang ni dengan Selangor, Perak, Perlis dan Pahang perekodkan penurunan sementara jumlah mangsa serta penutupan beberapa pusat pemindahan sementara PPS. Di Selangor, jumlah mangsa banjir penurun kepada 616 orang daripada 187 keluarga. Petang ni berbanding 896 mangsa, membangkitkan 267 keluarga pagi tadi. Sementara itu di Perak, jumlah mangsa di 3 dari daerah berkurangan kepada 1074 orang daripada 509 keluarga yang masih berlindung di 12 PPS berbanding 1,900 mangsa daripada 586 keluarga pagi tadi. Sekian berita dari TV9.